Assalamualaikum guys, so episod kali ini saya akan custom deck pack Blazing Force dan SG Battle Crush. Di sini aku ada pakai dua kad bobo saupan. Lepas tu saya ada pakai 3 kad bobo sora. Lepas tu saya ada pakai 3 kad bobo taufan. Untuk unlock kad bobo saupan ni. Di sini aku tambah kad bobo beliung, kad kebutri dan kad malipos. Next aku tambah kad bobo force fire. Lepas tu 2 kad bobo ice dan 2 kad bobo blaze. Di sini aku pakai kad bobo glacier. Lepas tu aku pakai 2 kad bobo ice yang sama. Lepas tu saya letak 2 kad bobo gempa. Di sini aku tambah 4 kad, iaitu 2 kad Parlimen Yanali dan 2 kad Masgaldu. Kerana efeknya yang boleh ambil kad daripada deck dan boleh tukar dari zon kalah atau zon menang. Di sini aku tambah 3 kad, iaitu kad Semulai, Parlimen Payapi dan Mas Mawas untuk kad pertahanan. Di sini aku pakai 3 kad sokongan, iaitu Kuali, Lokia dan Toklo. Lepas tu 4 patok. Sekali ialah kad sokongan kekal, iaitu Bobo Halinta dan Duli.